Assalamualaikum. Hari ini saya masak pejeri terung. Jom saya sharekan resepi ataupun bagaimana cara nak memasaknya. Untuk hari ini saya guna 6 biji terung. Biasanya untuk pejeri kita akan guna terung yang panjang. Tadi saya dah basuh terung ni, kemudian kena belah dua tapi tak putus. Selepas belah, kena rendam di dalam air supaya bahagian dalam terung tu tak menjadi hitam ataupun lebam. Panaskan minyak di dalam kuali. Biasanya untuk masak pejeri ni kena guna minyak lebih sedikit. Bila minyak dah panas, tumiskan 3 sekawan, 1 inci kulit kayu manis, 3 butir bunga cengkeh dan 1 butir bunga lawang. Kemudian tumiskan 5 ulas bawang kecil, 3 ulas bawang putih dan sedikit halia yang ditumbuk. Tumis sehingga naik bau. Bila sudah naik bau, masukkan 3 sudu makan rempah kari daging yang telah dibancuh dengan sedikit air. Tumiskan sehingga rempah kari itu agak garing ataupun terbit minyak. Kemudian saya masukkan sedikit ikan bilis yang telah ditumbuk bersama dengan cube hati ayam. Kalau nak guna udang kering pun boleh menggantikan ikan bilis. Tumiskan sehingga pecah minyak sekali lagi. Kemudian masukkan air sebagai kuah. Tunggu sehingga kuah mendidih baru masukkan terung. Terung ni kita kena masak bagi dia betul-betul lembut baru sedap. Kena kalih-kalihkan supaya terung ni masak dengan serata. Bila terung dah masak, saya masukkan lebih kurang 5 sudu makan gula. Untuk pejeri ni, biasanya kita kena bagi rasa manis lebih daripada rasa masin. Bila kuahnya agak kering, saya masukkan 200 ml santan. Saya guna santan fresh. Saya masukkan sedikit garam tapi jangan sampai terasa masin. Sedikit serbuk perasa.
Last kali saya masukkan 1 sudu makan kerisik. Bila dah sempurna rasa pejeri ni, bolehlah offkan api dapur.